Contohnya macam KJ dulu. Lepas dia keluar, KMJ offer dia job. Lepas tu siap buat podcast lagi. Tak cukup dengan tu, siap jadi DJ lagi. Dan benda yang paling best, KJ ni siap keluarkan perfume lagi. Ini adalah perfume KSX daripada KJ sendiri. Dia keluarkan dua line up, Zamrud dan juga Nilam. Bila bau yang Nilam ni, bau dia lebih kepada bau-bau aquatic, bau fresh, yang aku rasa sangat sesuai lah untuk kau pakai pada waktu pagi. Nak bawa pergi kerja pakai hari-hari pun sangat sesuai. Lagi-lagi kalau kau jenis berpeluh, perfume Nilam ni sangat sesuai. Dan bau fresh dia boleh naikkan kau punya confident level. Nak jumpa orang, bercakap dengan orang, nak mengorak gadis-gadis. Yang lagi satu pula bau Zamrud. Bau dia agak keras dan lebih dominan. Kalau kau ada majlis waktu malam, nak pergi event, kenduri, Zamrud ni sangat sesuai. Bau dia dominan. Kalau kau duduk dalam satu kelompok tu, kau yang akan dapat perhatian lebih. Zamrud ni aku rasa lagi sesuai lah kalau nak pakai dekat tempat yang beraircon. Kalau kau nak ada confident level macam KJ, nampak masculine, strong, penuh keyakinan diri, kau boleh try perfume KSX ni. Dan bagi aku, harga dia sangat kena dengan kualiti. Sekarang ni pun tengah ada promo. Kalau kau nak dapatkan, tekan link dekat bawah.